Okay, sambil-sambil tu aku cakap dengan kamera, kau dengar je lah kan. Kalau boleh jadi, why not bro? Kenapa kau nak menidak kan? Telur. Aduh. Let's go. Oh yo, macam tu bawa golf bag. Style. Kau tahu tak depan tu? Laman tu. Semalam ada kereta. Kau tahu tak OKU ke apa bawa macam pickup truck. Tekan minyak, zeras. Nasib baik tak ada orang lah. Aku rasa tak ada orang injured. Tak sure lah. Aku rasa tak sengaja dekat. 97 lah Bob. Minyak. Shoot lah. Tayar baru. Tayar Rosa 4 lah brother. Ni betul lekat ni. Chain pun bersih. Mantap. Yang tu aku tak tahu aku nak masukkan ke tak kan. Tapi yang mana lagi cantik Of course lah yang kanan. Kan? Yang kanan daripada view aku tadi lah. Hello, Assalamualaikum. Ya bang, lepas tak? Lelok, lubang. Alright, Assalamualaikum guys. Sekarang ni pukul 5.30 petang. Aku dan kawan aku Bob kat belakang tu. We are on the way to Genting. Sambil-sambil tu kita orang pakai communication ni. Aku boleh dengar suara member aku dalam helmet aku ni. So, ya guys, layankan je lah. Aku tengah cakap dekat kamera lah bang. Kau jangan reply aku. Kau dengar Bob? Jawab lah ya. Hello. Aku tak tekan brake tu sebab tangan aku selalu rest dekat brake depan ni Maybe slight touch pun dia menyala kot aku rasa. Banyak ke kereta hari ni kan? Kau tahu apa benda? Aku baru tahu hari ni still raya tu sebenarnya. Banyaknya kereta. Dua orang mesti pergi open house lagi ni. Aku tahu yang video ada 2 orang kan. Mula seorang, lepas beradik ni nak tolong. Katanya jalan minyak. Wow, panjangnya. Tak kelakar tu Bob. Macam panjang ke. Ya, tak apa-apa. Aku tengok depan sikit. What's happening? Sebab hari tu ada buat jalan kat depan ni, kat tengah-tengah. So aku tak tahu ada this is because of that ataupun memang jam orang balik kampung. Ya, video ni akan keluar lagi 2 tahun. Ada 2-3 yang aku tengah consider lah. Tak, because korang lah. Aizat tu hari tu cakap, dia kata video view macam okey, cumanya tak banyak cakap. So dia tak boleh nak respond. So aku macam macam clear. Kau tadi tu fikir seorang nak masuk Melati je. Mana belakang kau? Kau relax ke? Kau bayar road tax kan? Yup. Sorry, aku harap tak ada orang vlog lah. So basically guys, kita orang nak ke Zeus Coffee. Lepak kopi Jauh Pertamir. Tahu pun engkau nak pergi Genting petang. Aduh. Aku rasa hujan nak kat sana. Kita jalan .
Tak, aku nampak macam berkabus lah. Aku tak sure tu hujan ke apa. Aku geli sel atas rumput ni. Kita explore dalam ni sama. Tak tahu, aku tak tahu. Jom. Aku rasa tu kabus je lah kan. Aku rasa asap lah tadi kan. Aku nampak macam ada orang bakar sampah. So aku tak sure. Aha. Kau relax je. Semuanya ada jalan jika kau tak kalut. Genting Highlands. Jauh ni. Tak, pergi masuk MRT tu balik lah. Tu lah, terus ni lah. Terus ni, kita U-turn kat Melati ni. Tu. Use your head, bro. Tu lah tu aku tadi duduk fikir-fikir. Ke kita nak gerak balik. So, Lhasa naik. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, memalukan. Okey, kita teruskan perjalanan ke Genting. Tadi ingat tak jadi. Sebab ingatkan hujan. Kepenatan bang. Kepenatan. Tapi sebab excited punya pasal kita layankan lah. Kita raikan BHP depan ni kiri awak. Mana berhenti BHP kan. Let's go. Alright guys, layan je lah POV ni. Oh, masih tu lah. Tu lah. Aku tengok sebab jalan kalau putih merisaukan. Weh, brother ni. Dengan tu. Wah, sepi ni. Aku dah lemas aku tak. Bang, bayar cuti bang. Apa dia? Ya. So, berjaga-jaga lah. Aku rasa tadi hujan tu Yelah, baru hujan ni. Chill lah. Santai, enjoy the view. And guys, sorry lah kalau annoying aku tengah cakap dengan member aku through intercom Orang baru je plan rembat Genting Island. Tapi nampaknya it turns out to be santai-santai ride, which is also fine. Yes, of course lah, pagi lagi best. Tapi at the moment ni pun, sekarang ni rasa macam pagi. Sebab baru lepas hujan Jimmy. Tak, brother tu kat depan. Kat sini yang brother Vin. Aku lupa lah nama dia. Oh. Ya, nanti aku adjust mic nya. Terus straight, lurus. Nice view, berkabus.
Brother P leh. Gile. Basah. Mana? Yang merah ni. Okey, biar jalan membasah ni. Tapi masalahnya dia nak maintain belakang kau. Jangan baring. Macam mana Rosso 4? Melekat tak? Mantap. Berkilat saya. Baik tuan. Alamak geli. Kereta belakang kau. Ni apa benda berada belakang aku ni? Jalan bapa aku. Lengoh tangan aku yang tertarik motor hari tu. Tangan kanan ku lengoh. Tu lah. Layan dia bukan visor. Sorry guys. Layan angin sejuk jap. Masih ni kering pula. Hati-hati. Hari tu kita orang lunch dekat kedai Chinese Muslim kat dalam ni. Sedap juga lah. Aku rasa nama kedai dia Restoran Enak, kalau tak silap lah. Zeus Coffee, we are here. Ada member macam kau ni, sebiji. Sebiji. Macam mana? We are here and the gang.